Hai semua, hari ni dalam dapur rasa Kak Ike nak masak kuih tradisional yang sangat sedap iaitu kuih dangan bakar. Biasa kita beli kat pasar malam je kan? Kali ni boleh buat sendiri. Jom kita masak. Mula-mula ambil kelapa parut dan masukkan ke dalam mangkuk besar. Buang semua benda asin seperti sabut atau serpihan tempurung dalam kelapa tu. Dan masukkan gula dan garam. Gula ni kita guna banyak sikit tau sebab kalau tak manis tak sedap kuih ni. Garam pula kita guna garam halus. Gaul-gaul rata bahan tadi bersama kelapa parut. Pastikan rasa manis dan masinnya seimbang. Next, masukkan pula tepung pulut. Make sure guna tepung pulut tau, bukan tepung beras. Orang jangan tertukar pula. Gaul lagi hingga semua bahan bersatu dan adunan jadi lembap serta mudah dibentuk. Sediakan loyang dan sapukan sedikit minyak di permukaannya supaya kuih nanti tak melekat. Kalau tak ada loyang 4 segi macam ni, nak guna loyang bulat pun boleh. Tekan-tekan manja campuran kelapa tadi hingga agak padat. Langkah ni penting supaya kuih tak mudah pecah bila kita keluarkan nanti. Kemudian masukkan loyang kuih dalam oven yang anda dah panaskan pada suhu 160 darjah Celsius. Bakar guna suhu yang sama selama 30 minit menggunakan api atas sahaja. Nah, tengok masak elok kuih dangan kita. Bau bila keluar dari oven ni memang wangi. Tengok bahagian atas tu jadi golden brown. Itulah warna yang kita nak. Keluarkan kuih dari loyang, biarkan suam sekejap. Kemudian potonglah ikut saiz yang anda gemari. Nak potong besar boleh, nak potong kecil boleh. Kita yang nak makan kan. Ni Kak Ike potong 18. Loyang pula Kak Ike guna saiz 8. Dan potong ni pun dah rasa tak sabar nak makan. Rasa dia sebiji macam yang kita beli kat pasar malam tau. Dah siap kuih dangan bakar kita. Kuih ni sesuai kita makan panas-panas waktu minum petang. Nak tengok Kak Ike dan Kak Uzma masak secara live? Jom interaksi kami di TikTok Majalah Rasa setiap Selasa dan Khamis jam 11 pagi. Ingat makan, ingat rasa. Jangan lupa tonton ya.